Setiap tempat ada ceritanya sendiri dan Pulau Besar mungkin mempunyai lebih banyak cerita daripada kita sangka. Ada yang memanggilnya Pulau Sejarah, ada yang mencari ketenangan, tetapi ada juga yang mengenalinya dengan nama berbeza. Perkampungan hunian, tempat pemujaan, Pulau Misteri. Malah ada yang menggelarnya Ghostland. Betul atau tidak, kami sendiri pun tak pasti. Ini Tajuddin, ini Victoria dan Piko. Kami bertiga menaiki bot dari jeti menuju ke Pulau Besar dengan satu fikiran yang sama. Nikmati pemandangan, ambil gambar, habiskan masa bersama dan pulang sebelum matahari terbenam. Tetapi semakin hampir kami ke pulau itu, semakin banyak persoalan mula muncul. Adakah Pulau Besar hanyalah sebuah pulau biasa? Atau ada sebab mengapa namanya terus disebut hingga ke hari ini? Dan tanpa kami sedar, hari itu akan menjadi lebih daripada sekadar sebuah perjalanan. Ini adalah bagaimana semuanya bermula. Okay guys, hari ni kita orang nak pergi Pulau Besar. Tiket dah naik harga RM20. So, I dengan ni nama dia Piko, Sorry Koyak. Ni nama ni Dak Victoria. Hai. Nama kampung ni Kina je. Well, yeah. Kita nak pergi Pulau Besar, nak pergi Langkawi lambat lagi. Lambat lagi duit. Duit ada je ni lah. Itulah. Dia ada je. Tunjuk tiket. Duit ada je. Satu RM20 sekarang Nasib boleh QR. Saya sangat dah maju Pulau Besar ni. Boleh jual diri dekat kaunter tu. Hai. Mana dah cik Laiti yang belakangkan matahari? Work hard, play. Misi lari pada rumah naik bot. Naik bot. Hati kecewa kata. Bawa hati Daziana dah nak pergi Pulau Besar dah. Hati dia memang betul terluka. Terluka betul hati. Kalau aku cakap jangan buat aku. Sial. Kat sini boleh las mencarut. Dia boleh buang sial kat sini kat pulau. Kat sana aku tak boleh nak carut mulut aku ni. Ada oyen. Mana? Oyen. Kenapa kat sini banyak oyen? Oyen tu gangster. Kita nak buat mana satu. So kita akan naik bot. Kau tahu tak Tajuddin? Dia tak nak naik bot kan? Abang tu guna. Naik bot kan berat sebelah. Dia tak nak bayar bot RM150 sebab abang tu guna. Abang tu gonggar. Kejap kan aku tunjuk TikTok dia. Kita mampu je bayar satu bot RM150, tapi bila fikir balik kan dia Dia kata gonggar. abang tu guna. Tak sebab tu dia tanya. Betul lah. Takutlah. Din, saya takutlah naik bot. Macam penyelupan akau. Bawa diri. Bawa diri hati yang terluka ya. Dengan pihak asrama dia kat Usia. Cakap jangan buat aku. Kan dah pergi tablik dah. Buat bekal sekali. Apa ni? Birunya. So macam mana bila anda sampai ke Pulau Besar? Well, I sebagai seorang yang baru putus cinta, okeylah. Laut pun biru. Very welcoming Very welcoming. Cuma tak bawa kemah je. Aku bawa baju je, Nuk. Aku tak bawa. Kita mencarut. Kita mencarut. Dah lah tempat suci. Dah habis ni. Kita Pulau Besar. Habis tu 2 years ago korang datang, air dia tak biru ke? Dia macam coklat sikit. Ya, air dia jernih lah. Dah bercantik, air dia cantik. Mesti dia tahu sebab apa. Apa tu puteri? Puteri 7. Puteri ke-6. Puteri yang ke-7 Puteri depressed tu.
Dia tak ada dalam lirik sebab dia diperdelankan diri. Dia pula besar. Bersih lah tu. Betul. So, kita nak makan. Say hi. Tapi nanti saya Hi, Dan. Hai. Kita macam nak flip no? Nama Yusof ni dia panggil aku Din. Dia tengah call Victoria atau biasa dekat Dhaka. No, macam mana nak flip no? Flip? Ha, Flip macam mana? flip pandang sana. Apa sini je lah. Oh, ya ke? I see. Dah. mana ada sarapan minum air guys. Makanlah. So, kita nak makan mi goreng. Mi goreng, roti hotdog, Coca-Cola. That's it. Sekarang kita nak pergi mana? Kita nak cari batu belah, batu bertangkuk. Lepas tu kita nak pergi Gua Yunus. Ya, lepas tu nak cari duyung. Kalau ada tu duyung tu kek buat dan kau tak handsome, tak lawa, aku tak nak keluar. No, tengok kat batu ada tulisan. Very Bob Marley. Ni ada serai Din. Boleh ambil serai, Din? This is not serai. Oh pandai. This lalang. So, kita dah sampai ke darat. Kita dah jalan selama 10 km. So macam mana perasaan kaki tu? Kaki ni okey lah sebab dah biasa. Tapi ni muara kan? Pasir dengan tu. Tapi ni dah rasa pantai lah. Masa aku datang kan air pasang. Pasir dia. Pasir dia. Pasir Ris. Pasir dia rasa best. Yang kat area sini. Oh. Kau macam sudut-sudut. Dia macam... Tapi hati-hati nak ada korang. Jangan pijak koral. So sekarang kita dekat Gua Yunus, Pulau Besar. So this is the footage video. If anything happen to us, I hope this video is sent to the authority. Jadi tempat duduk bulu. Itulah bawah tu lah orang solat. Di situ. Saya lah siren. Ada duyung kata. Dak Victoria terus apa tu behave kat sini. Takutlah tu. Terus diam mulut dia. Tak bising mulut dia. Sebab dia tempat wali-wali weh. Kena cakap yang baik-baik. Kan Dak Victoria tu. Sebab apa-apa kau cakap semua kata-kata tu jadi doa. Kan jaga mulut. Mulut jahat. Sunda tu pun penyakit juga. So disembuhkan. Tak ada apa-apa nak komen lah. Ada slipper weh kat situ, nak tahu slipper tak? Slipper bata. Sebab tu lah tadi macam berjaga-jaga nak masuk. Kan ingat ada wali kat dalam tu. Ada sipur. Ada sipur pula. Sipur bata lah tu. Kan? Takut tak Tajudin? Kita jumpa babi guys. Kita siap dia bawa ni je. Apa tu? Pertahanan diri. Biasanya kat tempat kerja tu memang babi sial. Kat pulau pun ada babi ke? So macam mana babi tu boleh ada kat pulau? Apa soalan ni? Siapa yang bawa? Siapa yang bawa babi tu? Katanya babi berenang. Kita tengok. Dora mengembara. Dah dua dah takut, dah behave. Takut kena sondong dengan pik. Banyak ni mochi kat sini. Ni bulu apa pula ni Din? Ni tu bulu apa? Bulu biru-biru ya? Mana? Tu bagi tu. Mana bulu? Tu. Ini bulu. Ini bukan bulu tu ke yang orang buat kontraktor tu? Bukan? Bulu atap. Dah tunjuk sini. Dah tunjuk kat sini. Siapa? Apa sikit tadi tu? Awas nama dia Abang Zack. Sini Abang Zack. Hati-hati. Oh my god. Oh, nampak macam apa jahat. Dia putih lagi lah. Dia tidur. Dia nampak macam Jumaat. Macam mana
perjalanan satu pulau besar ni. Okey je. Tengok muka pun dah muka benyek. Kita nak makan dan mandi. Tangan gatal. Kau kena tunggu ferry lah pukul 5. Ya. Kita jumpa bila dah siap sekejap lagi sebab sekarang memang tengah benyek dan kepam. Ya. Bye. Okay. Boleh introduce kita punya menu untuk high tea petang ni dekat Sunset. Kita ada mantau with chicken buttermilk, and then kita ada cheesy wedges. And then air. Then we have this, I don't know, but this one is strawberry frappe. But this I order is sparkling Yakult soda. Yeah, and then the special one is sky juice. Yeah. My favorite sky juice.